Kita orang ni nak buat English Cone. Jadi kita orang ni barang-barang ni semua ni sambil nak ajar budak-budak yang dekat dalam live tu. Betul. Sambil kita ajar resepi ni, kita promote lah awak punya kedai. Faham ke tidak? Dia ada macam-macam. Jadi orang datang. Okey, dah. Borak-borak juga tapi kita sambil buat. Korang, ini tepung gandum yang kita orang beli dekat kedai dia. Kedai dia ni macam-macam barang yang nak buat kek semua dekat kedai dia. Korang boleh cari dia ni. Nama dia Mio. Okey, tengok ni. Ni kita masukkan. Ma, barang-barang ni semua ni kita letak semua je. Senang. Ini simple je ni. Okey. Ni pun semua kita cantumkan. Lepas tu garam. Garam biasalah walaupun tak nakal tapi secubit rasa. Secubit kita sayang. 2 cubit lah. Okey. Lepas tu Imah ambil tempat nak gaul-gaul. Imah gaul. Nak mana satu kakak? Mana satu kakak? Yang ini pun dia busy sangat. Okey dah gaul. Tengok tau. Okey. Mio tu. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok tak? Seronok Ya, tak? seronok sangat. Buat pakai susu good day. Ya, susu gudeh ni lah yang buat lagi sedap. Ambil tu kismis tu, masuk dalam lagi ni. belum? Okey. Okey. Kita tahu kismis dalam ni. Kakak tak perasan kita dah siap punya. Yelah, sambil borak-borak. Ada pula semangat yang ada teman. Ini bagus untuk otak kan? Untuk betul. percaya kan? Tapi kalau kau makan selori pun belum Aku tentu dah ngaku elok. awal dah sebelum kau cakap. Macam tu. Ni dah macam gini. Kita biarkan dia dulu. Busy lah dia. Ya, busy betul. Macam kita. Sebab kita tak bila. Okey, teruskan. Okey, ni. Okey, dah siap dah ni. Kita biarkan dia. Siap. Mio dah siap, Mio. Ya, dah siap. Dah siap. Awak busy sangat ni. Tu ada orang call, ada orang call. Okey. Dah. Ini kita kena biarkan dia sekejap. Nanti bila dia dah agak-agak kering sikit, nanti kita keluarkan, baru kita boleh uli. Uli yang macam gini-gini tu? Uli gitu. Lepas tu nanti kita terap, lepas tu baru kita bakar. Tapi ni biarkan dulu. Lepas tu, okey, bila dah jadi macam gini, kita sapukan telur. Okey, dah cukup. Okey, dan Mia tolonglah angkat tu letak dalam oven. Boleh ke? Boleh. Angkat ni. Boleh. Boleh. Okey. Nanti tu yang tolong buka kan. letak. Tu. Letak aje. Macam mana macam ni? Boleh macam tu? Okey dah. So, ini sahaja. Lepas tu kita tunggulah dia siap. Mantap. Tu nampak tak cantik? Panas. Wow. Mio Boleh. tak sabar. Tak sabar. Panas, Mio. Ya Allah ini. Sedap tak? Sedapnya Sedap. aku ya.